Dapat bangkai ikan. Bagi anak ikan apa ni? Mati dia. Dah berkulat dah. Asyik ada orang je komen dekat video aku. Kecil-kecil pun nak kutip. Dia bukan pasal kecil tau. Jala ni berat. Tali ni kau tengok dah terbenam dalam daging dia. Ni nampak? Kalau nampak lah, terbenam dalam daging. Macam hari tu sampai putus, terbelah dua. Tu kau nak suruh aku lepaskan. Ini kalau aku lepaskan, tak tahu kan kau belajar agama macam mana kan. Sampai situ je lah aku cakap. Tapi macam tak luka. Boleh dah, awak kembali dah ke dalam air. Kepada abang-abang pro sana, ni. Ini dia tak luka, jadi kita lepaskan. Okay? Boleh ni tak luka. Boleh bang? Yang pro-pro tu. Hasil. Ikan kecil-kecil. Tengok mata kan besar ke? Mata kan besar kecil? Kecil kan? Cuba dekat lubang yang paling depan sana.